Okey, selamat kembali kita Selamat ke kembali dunia Dunia Yop. Okey. Yop. Ya. Hari ni macam mana perasaan Yop? Ni sihat ke? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Kita dapat teruskan lagi perjuangan kita Yop. Apabila saya pun ada, Yop pun ada, sama-sama kita teruskan lagi. Okey, hari ni Yop, dunia Yop ni kita dapat lagi satu soalan daripada sahabat-sahabat kita. Dia ingin bertanya, apa slogan Yop? Dunia Yop. Pantang ditanya, tak jawab. Pantang ditanya kalau tak jawab. Ya. Jadi nampak soalan tu macam ganas Yop. Tapi dia adalah satu pertanyaan supaya kita berkongsi pengalaman kita Yop. Betul Ya, tak Yop? betul. Jadi dunia Yop ni memang kita ingin ada satu soalan dan kita ingin cuba jawabkan kisah tentang kehidupan. Betul tak Yop? Okey, jadi soalan dia Yop, sahabat bertanya ni, boleh tak dunia Yop ni bercerita kisah tentang dia pergi temuduga bekerja. Jadi Yop terangkan sikit temuduga waktu Yop juga cerita tentang Yop ada temuduga. Ambil yang mana Yop rasa menarik, Yop pergi temuduga. Boleh Yop? Secara ringkas. Okey, Yop teruskan dulu. Okey Yop. Okey, terima kasih. Yop nak bercerita pengalaman Yop dipanggil untuk sesi temuduga Okey. Macam mana? Okey, Yop pernah dapat info daripada kawan Yop Kawan Yop. Dia cakap Yop ada seorang Cina ni kau, dia cakap esok boleh datang temuduga ke? Temuduga. Di mana Yop tanya? Yop mana? Yang Yop pergi kat company tu kata. Company tu? Yop pun apa lagi lah. 2 hari sebelum pergi tu Yop kena kabur kat supervisor Yop yang kerja kilang tu. Ini maksudnya Yop dah kerja dah? Dah kerja dah. Nak ada temuduga baru? Nak ada temuduga baru. Okey. Yalah kita takkan main sejam tu. Tapi Yop tak cakap kat bos kata Yop nak pergi temuduga? Tak ada dia cakap. Mau dia kena buang kan Yop nanti? Yop cakap nak balik kampung ada urusan. Orang kata hidup tu kena bijak ya. Kena bijak. Ya, mencari peluang tapi kita yang olahkan Kita yang olahkan. Bukan kita menipu, kita bekerja macam biasa. Cumanya kita nak bagi alasan yang nampak kuat. Tak pernah lagi orang bagi tahu kat bos Yop, dia nak pergi interview. Dia kata, "Bos, hari ni saya nak pergi interview kerja baru bos." Tak boleh. Tak ada orang cakap macam tu Yop. Tak boleh. Dia akan kata, "Bos, saya hari ni nak ambil cuti." Ambil cuti je cakap tapi dia dia tak khabar kata dia nak pergi interview, betul tak? Jangan. Jadi kita kena jagalah sensitivity syarikat, betul tak? Jadi kita ambil bijak kita. Kena pula line leader kita baik kita. Kalau kita cakap nanti perasaan sedih dia buat timbul. Ya, betul ya. Okey, lepas tu Yop pun cakap hadir lah. Hadir temuduga. Temuduga. Kata ambil cabaran untuk pergi. Temuduga tu. Yop nak, kalau tak dapat pun Yop ada pengalaman temuduga pula. Temuduga pula. Ya. Inilah nak ceritanya Yop punya temuduga. Okey, untuk pengetahuan Yop temuduga, sebelum nak pergi tu Yop dah ada ilmu nak pergi temuduga. Mesti Yop kata nak bertempur, mesti ilmunya mesti kena ada. Pakaian mestilah beretika. Dulu Yop pakai macam mana Yop? Yop pakai slow slack, baju tie in, ada collar. Pakai ni tie. Tie zaman tu tak ada lagi. Kalau pakai tie dulu rasa pelik sangat. Yop nak pergi kerja jabat ke apa? Pejabat Office Yop pakai smart. Rambut Yop ikat cantik pendek je. Personality mesti kena jaga. Bersih kemas. Maksudnya kita pun menaruh harapan kita nak pergi interview kerja ni Yop, temuduga kerja ni. Kalau ada rezeki, ada rezeki. Ada rezeki ada. Kalau saya, contoh soalan saya Yop, saya tak ambil kisah benda-benda macam tu. Pakai slipper, seluar pendek, baju pun tak apa-apa baju, rambut pun serabai, agak-agak macam mana? Itu rasanya kalau majikan tu tengok, dia tengok, kalau aku ambil dia pun memang perangai begini kan. Allah, tengok benda dia. Betul. Jadi penampilan Yop tadi memang adalah itu salah satu contoh. Pak Yop dia beri ilmu, dia ajar, cikgu cakap kalau pergi temuduga kena berpakaian yang formal. Macam tu? Kena kemas. Okey. Yop ikut. Memang Yop pergi temuduga tu, Yop pergi. Pergi, tengok ada 2 orang yang nak temuduga. Sahabat-sahabat yang datang tu. Satu kerja yang nak ambil kata. Ada 2 orang yang dah menunggu dia. Okey. Yop bertanya, bidang apa nak di temuduga ni? Elektrik kata. Sama ni. Okey. Yop cakap, InsyaAllah lah antara 3 ni mungkin dia nak ambil 3 ni kot. Dia positif je lah. Harapan kan. Tapi tidak tahu keputusan lagi. Tak tahu keputusannya. Masing-masing tanya dia ingat kita pula penemuduga pula. Ya betul. Harapan kata aku dapat tak dapat ni pun belum tentu lagi. Betul tak Yop? Betul. Ya. Bila kita dah masa kita di temuduga, okey, kita
letaklah CJ yang kita belajar, kelaikan-kelaikan yang kita dapat. Itulah yang orang kata modal you. Itulah modalnya. Modalnya. Ya. Yalah kalau tak ada harapan. apalah bukti dia kan. Buktinya, okey. Lepas tu dia pun dia terus cerita pengalaman peribadi kita, cerita pasal latar belakang kita. Masa tu sama dia selak kita punya CJ tu. Resume kita. Resume kita apa semua. Pengalaman tu panjat pokok kelapa. Panjat pokok kelapa tu, pokok kelapa semualah. Ada. Itu dia tanya masa lepas dia tengok tu. Awak ni memang ada kelaikan elektrik. Bagus. Saya nak tanya awak, boleh tak ada soal soalan ni soalan yang you ingat sampai sekarang? Ingat sampai sekarang. Okey, apa tu? Boleh tak awak buat pendawaian lampu fluoresan Kalimantan satu kaki? Dalam kepala you memang depan mata skrin tu dah boleh lokeh. Itu kalau you dah memang buat benda tu. Kalau you pergi interview kalau you tak tahu apa? Mabuk you. Apa nak labunkan? Kalimantan frozen. Lampu yang mana satu tu? Agak-agak macam mana kalau saya pergi you pergi interview macam tu you? Tak boleh ya ni. Salah satu dia kata apa? Anda gagal. Betul. Tapi you tak diharapannya you ada knowledge. Ada knowledge. Bersedianya you. Okey. You dah apa lagi? Orang nombor 3, orang nombor 2 tu dah balik lah. You Loki. Dia tak cakap betul tu tidak. Okey. Dia bagi kat orang sebelah tu. Pemeriksa temuduga lah, panel temuduga. Betul? Lepas tu dia suruh lokeh lagi DOL starter. Kena dah masa yang tu. Yang basic je. Yang basic saja. You dah dalam kepala you. Ilmu tu ada. Open dalam cermin je. Copy paste je situ tapi you faham lah basic tu. Basic. Lepas tu dia tanya, you boleh jawab. Lepas tu dia tanya basic-basic ESCB switch apa, you boleh jawab. Boleh jawab juga. Okey. Lepas tu dia cakap, tak apa, you tunggu, nanti kita call je kap. Okey. Maksudnya apa tu? Nanti dia akan call untuk second interview. Second interview. Maksudnya tu interview pertama tu tak dapat lagi. Okey. Sebab dia buat tapisan kan. Maksudnya tadi orang kata peserta yang hadir tu yuk kategori macam level handai-handai juga. Ya betul. Betul tak yuk? Betul. Tapi kalau yuk kata 3 orang tadi, kalau 2 orang tu tak bersedia soalan tadi yuk, harapan yuk akan dapat Yuk dalam hati kecil yuk ni dah macam rasa yuk boleh dapat. Boleh dapat. Okey. Sebab lepas semayang yuk doa yuk rasa macam yuk boleh dapat. Apa yang yuk jawab belakang yang soalan tadi? Ya, yuk yakin satu mata yuk boleh dapat. Boleh dapat. Betul. Kau besar tak dapat lagi tapi macam tapi you boleh dapat. You doa juga. Ya Allah, adalah pengalaman temuduga kedua ni kalau pagi kan tak dapat pun tak apalah. Alhamdulillah. Pagi kawan you cakap, "Yop, ada bos yang sama tu, dia tu datang untuk interview lagi." You tengok, ini tempat yang you dulu pertama. Hati you dah berbunga-bunga dah. Rasa macam harapan tu kaki you dah macam 50% dah masuk kan. Kata harapannya dapat. Okey, lepas tu yuk. Dapat ke macam mana? Yuk pergi. Manager maintenance maintenance. Cakap, you okey. Bila boleh start kerja ni kak? Wow, tanya soalan macam tu pula. Yuk cakap, apa? Macam kita dengar tak dengar kan? You boleh berhenti kerja sini boleh? Dia cakap boleh bila-bila masa juga. Tapi you kena beritahu kat bos yang sana tu. You kena hantar notis. Sebab you masuk pintu depan, keluar pun pintu depan lah. Salah satu cara yang baik lah you masa kita mohon kerja tu beria sangat. Masa nak berhenti, lompat macam tu. Jangan. Tak boleh, tak baik. Kita minta cara baik, berhenti pun cara baik. Sebab kita kena dengan orang dalam semua baik-baik. Okey. Semua boleh leader cik. Cik yuk. Ya. Salah satu pengalaman satu interview tu baru yuk. Interview tu cukup beres yuk. Tapi kalau ikutkan pengalaman yang lain tu ada, tapi yuk ambil yang tu yang berjaya lah. Yang tak berjaya tu untuk episod lain lah. Betul. Yang ada yang Cina tu coach nanti kita buat. Itu nanti itu kelakar. Nanti lain. Itu meninggalkan kesan kepada dia pula. Ya, nanti kalau sahabat kata, "Yuk, buatlah video yang Cina kelakar tu." Nanti kita buat. Nanti itu lain, itu yang tak dapat. Tapi dia nak juga yuk. Yang ni kita buka dulu tentang kisah tentang pengalaman interview ni. Ini yang bagian yuk. Ini yang kat Selangor ni. Ya, betul. Banyak lagi. Jadi yuk ke soalan you nak tuju kepada yuk pula nak pasal ni pengalaman. Rasanya yang yuk punya rasa cukup kot. Dah cukup. Panjang sangat kan yuk. Yuk pula tak boleh nak jawab yuk benar tepi kan. Okey, yuk pula punya pengalaman yuk. Okey yuk. Saya pun masih muda yuk. Jadi interview pun tak berapa banyak yuk. Tapi orang kata pengalaman pergi interview yuk menyebabkan dia jadikan satu pengalaman untuk kita.
Jadi Yuk, saya cerita pengalaman satu je Yuk lah. Takut panjang nanti macam Yuk cakap tadi lah. Dia akan jadi panjang apa semua. Saya ambil Yuk, pengalaman saya dah berhenti kerja. Dia lain Yuk. Yuk tadi kata kita dah bekerja, kita pergi interview untuk kerja lain. Yuk ni, Yuk dah bekerja. Lepas tu Yuk berhenti. Yuk berhenti pun sebab Yuk ada niat lain. Yuk punya niat, Yuk, dia tercapai niat tu Yuk. Kalau saya kahwin, saya akan berhenti kerja ni. Saya akan lari daripada dunia pekerjaan macam ni, pergi ke dunia yang macam ni. Jadi Yuk berhenti lah. Jadi apabila Yuk berhenti Yuk, balik kampung, buatlah kerja bisnes. Bisnes sendiri apa semua. Jadi bisnes sendiri tak perlu interview Yuk. Dengar tokek lah. Jadi memang kita lah tokeknya, kita lah ni. Yuk lah cari pengalaman bisnes sendiri. Jadi apabila kita ni tak ada pengalaman bisnes Yuk, jadi kita tidak dapat meneruskan kehidupan kita untuk kita kata cari rezeki yang tetap apa semua. Ya, betul ya. Itu secara kisah yang perjalanannya. Jadi satu hari Yuk, Yuk buat keputusan mencarilah pekerjaan. Yuk punya niat apa pekerjaan sekalipun Yuk, kalau Yuk dapat ni, Yuk akan ambil, tak kisah gaji. Jadi harapan macam tu Yuk. Jadi adalah satu hamba Allah ni Yuk, ditakdirkan dah. Dia bagi tahulah kat Yuk, boleh datang interview dekat Putrajaya Yuk. Jadi Yuk ni datanglah, tinggallah isteri dekat kampung, Yuk datang pergi interview. Jadi Yuk interview ni Yuk dengan IAT Yuk. IAT Jurutera Elektrik bahagian JKR Yuk. Yuk pergi menghadap. Jawatan Yuk ni bawa lah yang macam Yuk tadi lah. Kita kena bersedia dengan pakaian, kekemasan, dengan ilmu kita, dengan resume kita Yuk. Ya, kalau kita pergi kursus tebal pokok, kita bawa jugalah Yuk bahagian tebal pokok. Mana tahu bahagian tu dia tengok kita ni ada berlaku apa kemalangan, dia kata Yuk boleh bantu sebab hari tu terbaca pengalaman tebal pokok. Maksudnya kita boleh bersedia untuk berkhidmat Yuk. Jadi salah satu. Jadi nak ceritanya pengalaman interview ni Yuk, saya hadirlah pergi jumpa satu pegawai IAT Jurutera bahagian elektrik ni Yuk, dekat Putrajaya tu. Kita pun menghadaplah untuk temu duga. Jadi saya bersedia cara saya, dia bersedia soalan-soalan. Jadi harapan saya Yuk, harapannya tak kisah saya menerima pekerjaan ni, yang penting saya dapat kerja. Itu saya punya niat Yuk. Saya tidak memilih jawatan, saya tak memilih gajinya, tak pilih. Waktu tu dia akan jadi macam tu Yuk. Jadi kita ni bukan saya dah dapat kerja, saya nak upgrade lagi pangkat gaji, tidak Yuk masa tu. Jadi benda ni berlaku cara macam tu kehidupan saya Yuk. Jadi pengalaman saya interview Yuk, IAT ni juru panel interview ni, dia tanya saya, apa yang kamu boleh buat? Jadi soalan dia patah kepada macam tu, apa yang kamu boleh buat? Tapi harapan saya terbalik Yuk. Saya tanya kepada panel temuduga Yuk, apa yang tuan hadapi masalah? Nampak tu Yuk. Jadi apabila saya tanya soalan kepada panel Yuk, situasi tuan sekarang ni, apa yang tuan hadapi masalah dia? Sebab saya datang interview ni, saya kena tahu tempat tu ada masalah ke tidak. Bukan saya nak kata saya hebat Yuk. Maksudnya saya nak tahu apalah berlakunya masalah dekat sana. Jadi diorang pun cerita Yuk, ada masalah macam ni, ada masalah macam ni, ada masalah macam ni, banyak masalah Yuk. Jadi apabila, tapi masalah tu kategori yang bahagian tertentu lah Yuk. Dia tidaklah cerita masalah dia overall Yuk. Jadi interview saya adalah jawab ke arah bahagian elektrik Yuk. Jadi kepakaran saya pun mengajinya, pengalamannya ada bahagian elektrik Yuk. Jadi apabila saya dengar masalah daripada pihak wakil syarikat Yuk, saya terus pegang perjanjian Yuk. Saya cakap apa Yuk? Kalau itulah masalah tuan, kalau tuan boleh ambil saya bekerja, saya cuba akan selesaikan masalah tuan. Saya memberi harapan. Ambil cabaran Yuk, macam tu. Jadi Yuk ni ambil cabaran macam tu Yuk. Yuk cakap apa kat dia? Kalau Yuk ni tak bagus apa yang Yuk cakap hari ni Yuk, bagilah Yuk masa sebulan bekerja dengan tuan. Kalau tuan nampak saja
nampak Yuk ni tidak boleh buat apa yang Yuk cakap, Yuk rela tempoh sebulan tu tuan berhentikan Yuk. Itu waktu tembung duga Yuk. Jaminan macam tu sekali. Jaminan macam tu sekali. Maksudnya kita tidak pedulilah tentang pakat gaji Yuk. Yuk dah dengar masalah dia tu. Pengalaman kita macam Yuk cakap tadi lah. Orang tanya Yuk, boleh tak buat wayar pendapur ni dalam kepala? Yuk kata boleh lukis. Nampak Yuk cerita tadi lah. Jadi Yuk ni pun harapannya macam tu. Yuk kata kepada tuan tu, tuan ambil saya dalam tempoh sebulan. Kalau saya tidak bagus, tuan dah nilai, tuan berhentikan saya dalam tempoh tu, saya redo tuan. Maksud Yuk kuatkan pegangan macam tu Yuk untuk interviewnya. Jadinya soalan tadi jugalah yang Yuk cakap tadi, bila kamu boleh start kerja? Bila Yuk boleh start kerja? Yuk jadi terkejut Yuk. Jadi Yuk jadi terkejut ni, dia nampak masalah tempat dia tu memerlukan sangat untuk orang yang macam ni diselesaikan Yuk. Orang macam ni. Jadi rezekinya Yuk dapat Yuk. Saya pun bersyukur Yuk. Kata kita daripada tak ada bekerja, kita dapat peluang pekerjaan Yuk. Bermulanya. Itulah dia kata sesuatu pekerjaan ni kalau kita dah ada niat bersungguh-sungguhnya, peluang tu ada Yuk. Jadi setiap temuduga tu ada cara tersendiri. Jadi saya konsepnya keyakinan tu saya sampaikan kepada wakil syarikat tu Yuk, cara macam tu. Ya Yuk, saya masuk dah dapat rezeki bekerja Yuk, saya realisasikan masalah-masalah Yuk. Kata apa yang dia nak, apa yang dia bagi tahu, saya buat. Apa yang kita cakap kita nak buat tu kita laksanakan. Kita laksanakan. Ya, bukan kadang-kadang cakap masa kita terduga tu. Ya, kadang-kadang Yuk, pengalaman kita tadi Yuk, apa yang kita datang temuduga tu dia dah ada kata takdir dah Yuk. Benda yang kita mampu buat, Tuhan dah atur dah cantik Yuk. Benda yang kita boleh buat saja. Dia takkan berlaku Yuk. Saya pergi Yuk pergi interview kapal terbang tapi knowledge-nya elektrik. Tak boleh lah macam tu Yuk. Acur lebur kapal terbang nanti Yuk buat Yuk. Banyak tu terlepas tu. Terlepas lah wiring. Saya pergi serena, pergi ke lampu belakang. Pandai aje nya modify-nya sendiri. Bakar wayar. Kata bakar tak boleh. Jadi interview pun kita kemampuan kita. Betul tak Yuk? Itu salah sebuah sedikit Yuk harapan sesuatu interview temuduga ni, kita mesti kena yakin kita boleh buat. Yakin kita kena buat. Dan kita kena ada komitmen. Kalau kita dapat satu benda tu, kita buat yang terbaik. Ya betul Yuk. Ada yang interview cara lawaknya. Ada Yuk. Macam Yuk tadi lah. Ada nanti seksi lah Yuk. Kita cakap sekarang kita ni. Nak banyak video. Banyak video kita pecah kan sikit-sikit. Dia yang netizen ni bertanya-tanya bila je. Saya ada Yuk satu kisah tu Yuk. Yuk marah manager Yuk. Yuk mana kenal Yuk? Yuk tak kenal. Bos. Bila saya boleh masuk? Rupanya masuk manager Yuk tanya macam tu. Yuk jadi malu Yuk. Allah lah Yuk marah dia hari tu tanya kasarnya. Manager rupanya. Tapi kita ni apabila kita masuk kita kena minta maaf balik apa semua. Kita tidak sangka Yuk. Dia ada kes saya. Kes saya kita tunggu ke depan. Okey. Jadi terima kasih kepada Yuk. Apa yang kita sama-sama kita kongsi, betul tak? Yuk pun ada pengalaman hidup, saya pun ada pengalaman hidup. Kita bergabung, kita masuk ke dunia Yuk ni. Dunia Yuk. Okey, jadi sahabat-sahabat dah tengok kita kongsi ni ada lawaknya, ada kasarnya, ada cara masing-masing, betul tak Yuk? Okey, sahabat-sahabat komen bagus tak bagus ke, Yuk tak kisah. Sebab Yuk ni dah membuka hati yang lapar. Sahabat-sahabat nak komen, ada komen negatif ke positif, Yuk reda, tak ada masalah. Betul tak Yuk? Subscribe dan like video Yuk kalau suka. Okey Yuk. Okey, terima kasih Yuk. Ya, terbaik Yuk. Okey. Terbaik Yuk.